ribu orang Ghazali lagi di zaman ni. Di zaman ni ada seorang yang Ghazali, dialah. Jika di zaman ni ada 100,000 orang lagi apa Imam Ghazali, kan? Tak mampu lagi nak challenge ilmu Imam Syafi'i seorang. Abang apa? Alimnya Imam Syafi'i ni. Tiba-tiba baru ngaji 10 tahun, 5 tahunan, baru ada degree, baru ada master, baru ada PhD. Perasan lah nak iktiraf Imam Syafi'i. Nak iktiraf pada nak bangkang. Tak kena apa dengan Imam Syafi'i ni. Lagu ni baru kena sebab ada hadis. Wah, Imam Syafi'i tak jumpa ke? Kan? Hampa hafal hadis 10,000. Imam Syafi'i hafal hadis 10,000. Kan? Tuan-tuan dah. Jadi bukan sahih kita, tuan-tuan. Kan? Macam tu. Baik. Kita sambung tang ni, tengok. Jadi, kita tengok. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya atas semula-mula makhluk Nabi Muhammad SAW dan sebebas-bebas utusan. Apa maksud sebebas-bebas utusan? Bermaksud apa? Kalau kita tengok pada ibarat kitab, kan? Tengok syarah dia. Di padang mahsyar esok ni, Nabi Muhammad tak takut, tak gerun. Kita semua gerun tak? Gerun. Para-para Nabi lain gerun tak? Gerun. Kan? Nabi Muhammad tak gerun. Nabi Muhammad jadi apa? Penghulu di padang mahsyar. Siapa yang jadi penghulu di padang mahsyar? Nabi Muhammad SAW. Dia jadi penghulu. Tuan-tuan dah. Jadi sebab tu dia tak takut dan gerun. Bila orang minta tolong para-para Nabi lain, semua kata pilah pada Nabi Muhammad. Pilah kepada Nabi Muhammad. Nampak tak? Tuan-tuan dah. Itu kata sebebas-bebas utusan Nabi Muhammad yang dibangkitkan, makna yang diutuskan dengan seruan mengesahkan Tuhan dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Dan atas keluarganya. Keluarganya siapa? Dhamirnya tu keluarga Nabi Muhammad lah. Yang dikatakan keluarga Nabi ni, tuan-tuan, ada 2 jenis. Dipanggil apa? 2 jenis. Yang pertama, keluarga Nabi ni pada dia, yang daripada keturunan Bani Hashim ataupun Bani Muttalib. Hak tu keluarga. Hak tu panggil apa? Keluarga yang berhubung dengan darah, nasab, keturunan. Tu keluarga Nabi yang pasien mana? Pasien sedarah dengan Nabi. Yang orang duk panggil Said tu. Yang kita panggil, kalau lelaki panggil Said, perempuan panggil Sayyidah. Kalau lelaki, kalau dia panggil Habib, perempuan Habibah. Kalau lelaki panggil Syarif, perempuan Syarifah. Itu dia panggil apa? Maqam zakat. Jadi keturunan Nabi yang kata daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib ni, yang kita maqam zakat ni, tahu apa? Keturunan Nabi ni sampai kiamat tak boleh makan zakat. Kita yang nak bagi duit zakat kali apa? Jangan duk bagi pada apa-apa barang, tak kira lah barang-barang apa kita nak bagi, beras ke apa ke, nak pergi bagi zakat. Tak boleh. Dua keturunan Nabi yang tak boleh terima zakat dengan sedekah, kecuali hadiah. Jadi kita kalau kawan dengan Syed, kalau kawan kita tu Syed, kawan kita Syed tu susah, jangan duk sedekah dia. Hadiah dia. Tahu-tahu dah. Tu keluarga Nabi yang ada hubungan darah. Baik. Yang satu lagi keluarga Nabi dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam doa. Makam doa ni kepada siapa dia? Keluarga Nabi ni sekalian orang muttaqin. Maksud dia sekalian orang muttaqin tu sekalian orang Islam lah. Kita ni maqam doa. Maqam doa. Sebab tu kalau kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali tu kalau kita ngaji ilmu kaidah, ilmu lughah, ali tu maksud siapa? Sekali dengan kita, maka kalau kita tak selawat, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Wa ala ali tu kita tinggal. Bermakna tak ada lah. Itu kepada keluarga Nabi untuk maqam zakat dengan kita maqam doa. Jadi kita selawat 1,000 tak ada lah kita. Atau sekali kita. Nampak tak? Tu dalam ilmu lughah dia bahas.
Maka kita selawat ada penuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Ataupun yang pendeknya, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagu tu. Tapi kata tu guru saya masa saya ngaji tasawuf, ke semua guru saya masa saya ngaji tasawuf tu kata apa? Apa maksud Sayyidina? Sayyidina maksud dia tuan penghulu. Jadi boleh tak kita nak panggil Nabi Muhammad? Kalau kita tak panggil Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad, seperti kita kalau kita duduk dengan Rasulullah, kita panggil Rasulullah macam ni, woi Muhammad, boleh tak? Dekat ayah kita panggil apa? Ayah. Kat tok wan kita panggil apa? Datuk, nenek, tok wan, kan? Dekat abang kita panggil abang, kan? Sebab apa? Awak kat ayah kita tak panggil woi Din, ayah